Sakit lutut ni doktor, adakah di kalangan umur tertentu? Macam mana? Kalau tengok hari ni pun orang muda pun dah mula juga mengadu sakit lutut ni. Mungkin doktor macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai pertemuan Bual Bicara bersama dengan Klinik Tuah. Jom sama-sama tonton sekarang di Facebook Live sebab kita ada secara langsung dekat situ. Kita nak sama-sama dapatkan lagi perkongsian yang penuh manfaat dengan dua orang tetamu hebat kita. Masya Allah, ini dia kita nak memperkenalkan Dr. Ahmad Akram dan juga Dr. Haris Norman merupakan pegawai perubatan dari Klinik Tuah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Dr. Akram dan juga Dr. Haris. Ini kali pertama saya bertemu ni. Apa khabar semua, okey kah? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Macam mana perasaan bila bersiaran di IKIM FM? Nervous tak tercakap. Allah. Ya ke nervous doktor? Nervous. Sampai dia senyum lebar je. Kira okey lah tu. Dalam kan? hati siapa yang tahu? Allah. Kan simpan baik-baik di hati tu. Masya-Allah. Tapi alhamdulillah doktor, apa yang tak boleh simpan sebab kita nak kenal lagi dengan Klinik Tuah. Ini penting sebab kita nak faham, sebab doktor sendiri ada pengalaman dan juga dalam bidang doktor sendiri, iaitu kita nak fahamkan sedikit tentang mitos dan salah faham tentang rawatan lutut. Ni penting ni, macam-macam yang cakap lutut macam ni sebab ni, lutut macam tu sebab ni, macam-macam lah kan. Tapi ini kita ada ahlinya yang akan membincangkan tentang rawatan lutut. Baik doktor, mungkin selalu kita mendengar masalah lutut ni, terutamanya dalam masyarakat kita dekat Malaysia. Sebenarnya ramai ke yang sakit lutut ni doktor? Apa puncanya, apa sebabnya doktor? Silakan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih pada Tuan Syafiq dan juga pihak IKIM.FM kerana menjemput kami ke Konti untuk berkongsi tentang masalah sakit lutut ini. Sebenarnya sakit lutut ni sangat-sangat common dalam masyarakat kita, bukan sahaja masyarakat dalam Malaysia tetapi satu dunia. Dia adalah salah satu sebut di sembang-sembang kan. Betul. Dia adalah satu penyakit penuaan. Kita ni manusia ni kita menua. Semua benda kita akan menua lah kan. Betul. Benda yang baik, yang baru pun akan jadi lama. So, sama juga lutut ni. Lutut juga ataupun sendi-sendi lain juga akan menua. Itulah terjadinya masalah-masalah seperti sendi, seperti sakit lutut ni lah. Dan mungkin ada yang bertanya juga, sakit lutut ni doktor, adakah di kalangan umur tertentu? Macam mana? Kalau tengok hari ni pun orang muda pun dah mula juga mengadu sakit lutut ni. Mungkin doktor macam mana? Sakit lutut ni sebenarnya bukan pada orang tua sahaja. Dia boleh berlaku pada orang muda dan juga sebenarnya baby pun kadang-kadang ada juga sakit lutut. Tapi dia punya sakit lutut tu dia bukan sebab faktor penuaan. Dia lebih pada jangkitan. Kan? Infection. Tapi kalau yang paling common sekali, paling yang biasa saya berlaku adalah disebab penuaan lah. Selalunya orang 45 tahun dan ke atas. Orang muda selalunya lebih pada sport injury ataupun ligament ataupun muscle, otot. Masalah lebih pada otot lah. Kecederaan otot. Kecederaan, yes. Selalunya biasanya sukan lah. Sebab main futsal sekejap lagi. Betul. Kan silap teknik dia, kona kok ni. Masya Allah. Okey doktor, ada juga yang bertanya, adakah disebabkan sakit lutut ni, adakah disebabkan pemakanan tertentu doktor? Macam mana doktor Akram? Kalau diikutkan sebenarnya pemakanan juga menjadi satu faktor lah dalam membuat masalah lutut tersebut lah. Okay, sepertinya contoh macam kita makan terlalu banyak menyebabkan obesiti, dan kemudiannya kadang-kadang makan benda yang tak sihat. So jadi benda-benda tu akan mempercepatkan penuaan lutut. Itu antara-taranya lah. Dia juga melibatkan juga dekat bahagian lutut tu, adakah di tempat-tempat tertentu doktor? Di tepi, di kanan, biasanya dia akan mana? affect satu lutut lah. Satu keseluruhan lutut tersebut lah. Kan? Tapi tengoklah pada pasien tu sendiri, pesakit tu sendiri. Kalau pesakit tu makan tak terkawal apa, dia sebab apa? Sebab kalau mengikut faktanya ialah kalau anda kata 1 kilogram kita meningkat berat badan, 2 kilogram akan kena pada lutut kita.
Itu ialah fakta lah. Kan kena ingat tu dia punya kira-kira matematik dia. Formula dia. Terus semua pakat nak tengok balik kan berat badan kita macam mana. Sebab lutut tu nak menampung berat badan. Betul. Menampung berat badan dia. Okey, faham. Okey. Ni mungkin juga ada yang bertanya di kalangan orang kita lah, orang Melayu yang katanya banyak mempunyai masalah sakit sakit lutut ni. Bagaimana doktor? Kalau ikutkan statistik kita, dalam kalangan negara-negara Asia ni, Malaysia merupakan antara negara yang tertinggi yang sakit lutut dia, iaitu sebanyak 30.8% daripada mereka yang berumur 55 tahun dan ke atas. Okey, kalau dikomparekan dengan dibandingkan dengan negara-negara Asia yang lain, yang paling tinggi adalah Vietnam pada 61% dan juga Korea dan Jepun 38 dengan 33%. So Malaysia tu bawah sikit 30.8 lah. Tapi dia still dia masih lagi dikira tinggi berbanding negara yang lain lah, ada yang 10% saja. Yang menariknya dalam studi jurnal kajian yang dilakukan pada 2019, mereka merekodkan bangsa Melayu adalah bangsa yang merekodkan sakit lutut yang paling tinggi lah, iaitu 43.4% berbanding kaum lain. Contohnya India 31.9% dan juga kaum Cina pada 24.8%. So kenapa benda ini berlaku? So diorang ada buat kajian jugalah. Sebab apa Okey. So pertama sekali disebabkan paling sakit lutut di kaum Melayu ni berpunca pada gaya hidup orang Melayu itu sendirilah. Lifestyle. Orang Melayu ni kita tahu bahawa mereka suka duduk bersila. Kan, ini yang dalam kajian tu lah, dia kata duduk bersila, dan juga kalau kita pergi tandas selalunya lebih prefer mencangkung lah. So itu menyebabkan pressure ataupun tekanan pada lutut dan menyebabkan salah satu contributing factor kepada sakit lutut. Selain itu, di kalangan orang Melayu juga diabetes ataupun kencing manis itu sangat-sangat common lah, sangat-sangat biasa. So itu juga menyumbang kepada kenapa tingginya bangsa Melayu ni dia terkena sakit lutut, dan faktor lain seperti obesiti dan penyakit-penyakit lain lah. So yang menarik lagi saya kongsikan tentang kenapa Vietnam, tadi saya kata Vietnam paling tinggi kan, 61% kan. So mereka pernah buat kajian lah. Dia kata kajian ini mereka dilakukan sebab mereka lebih kepada cara hidup, iaitu orang Vietnam dan juga orang Cina ni. Okey, di mana diorang buat kajian mereka yang berumur 25 tahun yang suka mencangkung lebih 3 jam, dia punya risiko dapat sakit lutut double. 2 kali ganda berbanding mereka yang mencangkung kurang daripada 30 minit. So itu menunjukkan bahawa kalau lifestyle kita yang suka pressure pada lutut, dia akan memberi kesan pada akhir later of life lah, kita punya kehidupan nanti tu. Satu benda yang menarik lah yang boleh kita bincangkan. Baik, faham doktor, jelas fakta data tu doktor bagi tu bagaimana di peringkat negara-negara tertentu yang mungkin mencatatkan kes-kes sakit lutut macam ni berlaku di kalangan rakyatnya juga kan. Okey, nanti kita nak fahamkan lagi sebab ramai yang mula bertanya-tanya tentang isu bila nak buat suntikan gel lutut. Macam mana tu doktor? Kan? Nanti kita bincang selepas ni insya-Allah. Okay, kita nak fahamkan lagi tentang rawatan dan perkhidmatan di klinik tua. Kita nak tanya pula dengan Dr. Akram. Doktor, mungkin kita nak fahamkan di sini doktor tentang isu yang mana selalu diperhangat, dikatakan tentang masalah sakit lutut ni, penyelesaiannya selalu orang cakap tentang rawatan suntikan gel lutut. Betul ke doktor? Macam mana tu? Itu yang selalu orang cakap kan. Tentang maknanya bila sakit lutut je mesti cucuk gel. Sakit lutut je mesti cucuk gel. Kadang-kadang setengah penyakit itu betul. Contohnya seperti penyakit tua yang seperti osteoarthritis. So rawatannya salah satunya ialah gel lah. Okey. Namun harus diperingatkan bahawa setiap pesakit tidak mempunyai penyakit yang sama. Pesakit A dengan pesakit B, penyakitnya mungkin berbeza. Jadinya harusnya untuk pesakit itu sendiri menjumpa dengan doktor, buat pemeriksaan yang betul, yang tepat supaya kita dapat tahu apa puncanya. Kadang-kadang boleh jadi penyakit itu bukan disebabkan oleh tulang rawan yang menipis ataupun disebabkan oleh penuaan ataupun osteoarthritis lah. Lebih mungkin disebabkan oleh ligamen ataupun otot yang cedera menyebabkan sakit tersebut, yang kemudiannya tidak memerlukan rawatan gel pun, tapi memerlukan rawatan-rawatan lain.
Jadinya kena berbincang dengan doktor, pastikan diagnosis itu betul, berjumpa dengan doktor yang memang pakarnya dalam bidang lutut, dan kemudiannya dapatkan rawatan yang sesuai dengan keadaan. Itu penting tu kan. Jangan pula kita yang diagnose sendiri. Ni okey, ni tak ada apa, ni sikit je ni. Dia pula yang lebih pada doktor. Betul. Kena tahu, kena faham dan kena jumpa kepada orang yang ahlinya lah kan. Iaitu doktor yang merawat dan juga diagnose nak tengok lutut kita tersebut. Okey, ini saya kira memang sangat dikenali tentang isu urutan ataupun massage terapi yang melibatkan dekat lutut kita. Ada yang kata, doktor, bagaimana kalau kita ni ada masalah lutut, kita pergi mengurut. Kita pergi jumpa tukang urut dan juga pergi ke massage terapi untuk memberikan kelegaan dekat lutut kita. Boleh ke, doktor? Macam mana? Itu sebenarnya memang isu yang sangat hangat lah. Okey, kalau biasanya kita jumpa pesakit-pesakit, contohnya pada kampung-kampung, biasanya dia akan cakap, saya dah pergi mengurut tapi tak memberi kesan. So kebanyakan kes macam tu. Sebenarnya bila kita bercakap tentang urutan atau masaj ni, sebenarnya dia memberi kesan, tetapi tengok kepada keadaan lutut itu sendiri. Kalau masalah lututnya berkaitan dengan otot, berkaitan dengan urat-urat di sekelilingnya, berkaitan dengan ligamen, kemungkinan besar masaj tu akan membantu. Namun jika melibatkan sendi lutut, ada kemungkinan bahawa urutan itu tak akan susah nak berjaya, ataupun dia berjaya pun mungkin sekejap, 2-3 hari kemudian dia akan sakit balik. Jadinya kalau dah contoh macam dah masaj, dah mengurut banyak tempat, tak menjadi juga, better lah untuk berjumpa dengan doktor. Macam tu. Itu sangat penting tu, sebab bila tengok kita cuba rawatan alternatif lah kita panggil kan, doktor. Ada juga yang kata, boleh ke saya buat sapu-sapu minyak-minyak ni? Boleh ke, doktor? Macam mana? Sapu minyak pun sama dengan masaj tu sendiri juga. Kita minyak boleh sapu minyak kan? Boleh, tak ada masalah. Boleh, kalau kita nak sapu boleh. Masaj kita sapu dengan minyak panas, minyak macam-macam minyak ada dalam pasaran sekarang kan. Betul. So kita sapu-sapu tak ada masalah. Cumanya adakah dia memberi kesan atau tidak memberi kesan, itu yang utamalah. Kalau andai kata contoh selepas kita masaj, kita dah sapu minyak berbagai, 2-3 hari kemudian sakit yang sama kembali, kemungkinan perlu juga untuk berjumpa doktor lah. Okey, jelas, faham, doktor Akram. Doktor Haris nak tambah? Silakan. Minyak tu kebanyakannya minyak panas kan, minyak urut tu dia lebih kepada untuk memberi kelegaan. Dia tidak merawat sakit lutut tu, dia tidak address the issue lah. Tapi nak taruh, kalau sakit sangat nak taruh benda tu dapat mengurangkan rasa sakit yang dihadapi, dia tiada masalah bagi. Selagi minyak tu tidak mengandungi bahan-bahan yang terlarang lah. Kan nanti memudaratkan pula diri kita ni. Kan lain pula cerita dia, dari mudarat kot lain pula nanti. Okey, baik, teruskan lagi ni soalan tentang gel lutut, cucuk gel lutut ni. Okey, baik, doktor, kalau dah cucuk gel ni, adakah kena cucuk lagi banyak kali selepas tu? Adakah rawatan susulan ataupun suntikan susulan, doktor? Macam mana? Mungkin Dr. Akram ada jawapan tu? Itu juga soalan favourite pesakit-pesakit saya lah. Kalau cucuk gel ni, bila pula saya kena cucuk gel? Soalan dia, mesti soalan tu. Berapa lama boleh tahan, doktor? Itu perkara biasalah. Okey, seperti yang memang semua sedia maklum, gel ni memang bukannya penyelesaian kekal. Dia bukannya kekal berada dalam lutut sampai ke bila-bila, tak. Dia akan ada tempoh hayat dia lah. Tempoh hayat ni banyak bergantung pada 3 faktor utama, iaitu nombor 1 ialah kualiti gel. Adakah gel yang digunakan itu adakah dia berapa kepekatan gel tersebut lah. Nombor 2 ialah gaya hidup pesakit tersebut. Kalau contohnya macam dia tak modify balik dia punya dah ada masalah lutut tapi masih lagi bekerja menggunakan lutut, masih lagi bermain bola dengan profesional, so memang antara-antaranya akan menyumbang kepada gel tu lagi cepat haus lah. Okey, nombor 3 ialah berkenaan dengan tahap lutut tu sendiri. Kalau pasien yang pesakit osteoartritis ini, biasanya kita akan ada 4 tahap lah. So kalau biasanya kalau tahap 1, cucuk gel pada tahap 1 dengan cucuk gel pada tahap 4, biasanya kalau tahap 1 tu kemungkinan besar gel tu akan lebih lama di dalam lutut. Tetapi kalau kita cucuk pada gel pada
pesakit yang mengalami osteoartritis tahap 4, gel tu biasanya akan lebih pendek tempohnya dalam lutut. Tetapi memang banyak bergantung. Bagi saya sangat-sangat tekankan untuk bergantung pada pesakit itu sendiri. Kalau pesakit tu contohnya kita cocok tapi pesakit itu obes, so gel tu mungkin akan cepat kurang lah. Okey, kerana perlu menanggung berat badan, pada masa yang sama masih lagi melakukan aktiviti berat. Contoh macam orang housewife pun, dia orang yang duduk rumah kan, masih lagi buat kerja rumah. So ada kalanya kita perlu berehat seketika daripada melakukan kerja-kerja tersebut dan fikirkan tentang lutut kita lah. So itu yang paling penting lah. Baik, jelas doktor. Dan ada satu soalan doktor yang mengatakan tentang kalau orang muda ni selalu bersukan lagi senang nak sakit lutut. Ada yang kata pula orang yang mungkin warga emas lebih berisiko sakit lutut kalau tengok ibu-ibu ayah kita yang buat kerja kat kebun kan, dekat ladang. Jadi doktor, adakah ini juga menyumbang kepada faktor-faktor? Sebenarnya benda tu tepat. Betul. Sebab apa? Sebab bila kita orang muda ni, bila dia banyak bersukan, dia punya masalah tulang rawan pada lututnya tu akan start untuk makin lama makin menipis, berbanding dengan orang yang kurang bersukan lah. Okey, tetapi adakah kita tidak menggalakkan sukan? Tidak. Kita masih lagi harus bersukan untuk menguatkan otot-otot sekeliling lutut kita lah. Okey. Cumanya bila kita melihat pada pesakit-pesakit ni, kebanyakannya ada yang masih lagi bersukan, ada yang osteoartritis ni disebabkan oleh persukan tersebut, menyebabkan kecederaan ligamen, menyebabkan kecederaan pada meniskus, dan akhirnya menyebabkan dia orang panggil perubatan panggil as secondary osteoarthritis. Penuaan makin cepat disebabkan oleh kecederaan dalaman lutut. So jadinya kalau anda kata pesakit-pesakit yang bersukan ni, kalau anda kata dah rasa macam lutut tu macam sakit je, macam ada rasa tak kena, lari sikit macam tak sedap je, better saya sarankan sangat-sangat jumpa dengan doktor, dapatkan pemeriksaan awal, periksa dahulu, baru kita tengok diagnosis, kemudian baru kita decide rawatannya lah. Ada cara dia kan, ada kaedah dia di situ. Dan kita pun kena tahu juga, bila kita sebagai orang awam, dia ada disiplinnya dalam sudut undang-undang ataupun faktor-faktor yang melibatkan tentang terma-terma kesihatan. Ini penting sebab kita perlu lihat daripada semua aspek kat sini kan. Betul. Kalau lutut tu dia sakit macam ni, sakit macam tu, kita kena buat pemeriksaan terlebih dahulu. Kan kena faham tu. Okey, ramai dah mula bertanya ni, doktor, saya memang ada rasa tak sedap, tak selesa dekat lutut. Boleh tak nak dapat rawatan di klinik tuah? Macam mana doktor? Mungkin kita boleh dapatkan sedikit lah doktor peranan khidmatnya. Silakan. Ya. Okey, kalau sakit lutut, orang cakap saya boleh dapatkan rawatan di klinik tuah. Okey. So kalau kami memang memfokuskan juga pada rawatan-rawatan sendi dan sakit kronik lah. Terutamanya sakit lutut, sebab sakit lutut ni ramai dalam kalangan orang Malaysia ni ramai. Okey, so kalau nak dapatkan rawatan di klinik tuah, kita kat sini kita akan diagnose dululah, kita akan scan, kita akan tengok ultrasound kan, tengok lutut, tengok kecederaan. Daripada situ kita boleh decide lah apa yang rawatan yang terbaik, fisioterapi ke, perlu cucuk gel ke, atau benda lain lah. Okey, boleh pergi ke website kami iaitu kliniktuah.com. Saya ulang, klinik tuah tuah.com. Di situ boleh book terus appointment, iaitu temu janji tanpa perlu call sesiapa. Temu janji boleh terus book dan terus dapat rawatan, temu janji dan terus pergi. Ataupun boleh contact kami, hubungi kami di nombor telefon HQ kami iaitu 010 354 2258. Saya ulang, 010 354 2258. Dari situ staff kami akan jawablah untuk masalah sakit lutut anda. Ada apa-apa boleh tanya kami. Kami insya-Allah kami akan cuba
membantu apa yang patut untuk sakit lutut anda lah. Okey, mungkin selain daripada sakit lutut, boleh juga doktor dapatkan khidmat-khidmat lain dari sudut di klinik tuah, doktor? Betul. Okey, di klinik tuah ni kita lebih kepada klinik yang sakit kronik, dan juga kita lebih kepada pembedahan lah dari segi surgical side. Contohnya kita ada rawatan sakit kronik, sakit lutut, sakit bahu kan, musculoskeletal pain orang panggil. Selain itu kita juga menyediakan sakit-sakit biasa lah, sakit luar orang panggil kan, sakit batuk semua pun boleh juga, dan juga rawatan pembedahan seperti berhatan kan, dan juga minor surgery yang lain lah. Kebanyakan yang sakit kronik dan juga yang memerlukan pembedahan kecil boleh datang kepada klinik tuah. InsyaAllah mudah saja tu, klik hujung jari dapatlah maklumat tentang klinik tuah. Betul? Okey, baik, kita dah sampai di hujung pertemuan ni. Sekejap je masa berlalu kan, saya tak cukup rasa masa kita ni. Masya-Allah. Tapi di hujung ni sikit lah Dr. Akram, mungkin apa pesan-pesan di hujung ni, macam mana kita nak jaga kesihatan badan kita, terutamanya kesihatan di bahagian lutut kita, kaki kita ni nak pakai panjang doktor, nak pergi kerja, nak ibadah, nak solat kan. Doktor, sebagai pesan-pesan doktor, silakan. Betul. Kalau pesan saya untuk pesakit-pesakit lah, kalau anda kata lutut tu dah rasa ada bunyi ataupun ada sakit-sakit sedikit, jangan tunggu-tunggu untuk dapatkan rawatan. Jangan rasa macam ini sakit sikit-sikit je, ataupun ini just sakit tua. Kalau boleh segera dapatkan rawatan. Kalau kita dapatkan rawatan awal, kita dapat mencegahnya daripada dan menjadi lagi teruk. Bab kata pepatah, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Baik, Dr. Haris, mungkin ada pesan-pesan untuk kita semua, silakan. Nak pesan tu tak pandai sangat lah. Dia nak nyanyi. Nyanyi boleh lah. Karaoke. Okey, saya pesannya untuk jika ada sebarang kesakitan, sebab kami adalah doktor yang juga yang klinik tuah, kita dah tengok banyak pesakit yang kronik sakit lah. Apa saya boleh katakan, kebanyakan orang mendapat rawatan yang salah. Kan tak tepat lah. So apabila rawatan tak tepat ni, masalahnya dia sakit tu still ada dan dia berterusan. So kalau macam kami ni klinik tuah, asas penubuhan klinik tuah itu sendiri, sebab kita telah lihat sendiri macam mana kesakitan kronik tu efek hidup seseorang itu. So memang kami kata iltizam kami, kita buka klinik ni, kita settlekan masalah orang, insya-Allah. Betul. Itu yang paling utama. Kan, niat kita pertama sekali adalah apa orang punya kesakitan, kita insya-Allah kita kalau sebagus sebolehnya kita settlekan lah. So kalau jangan putus asa, sesungguhnya yang memberi kesakitan tu Allah, dan menyembuhkan tu adalah Allah sendiri. Jangan putus asa, dia ada setiap kesakitan tu dia ada pengumbatnya. Semua apa yang kita buat ni, ikhtiar yang kita buat ni di klinik tuah ni, insya-Allah dapat membantulah menyelesaikan banyak masalah sakit kronik orang yang kadang-kadang kita jumpa sakit tu sampai menangis. Itulah kita pun banyak juga orang macam itulah, itu ikhtiar kita lah. So apa-apa dapatkan rawatan yang tempat yang betul lah, tu yang saya kata. InsyaAllah boleh sama-sama kita hubungi klinik tuah. Mungkin doktor sekali lagi nombor telefon untuk dihubungi. Ibu-ibu kita nak salin ni pelan-pelan, dia kata doktor saya nak pergi klinik tuah ni. Silakan doktor, nombor telefonnya. Ya. Nombor pertama sekali website kita kliniktuah.com. Dia bukan klinik hang tuah, dia klinik tuah. Okey, kliniktuah.com. Klinik macam biasa, klinik tuah tuah.com. Dan boleh hubungi nombor kami melalui WhatsApp ataupun call di nombor 010 354 2258. Saya ulang, 010 354 2258. Okey, itu dia nombornya untuk dihubungi. Laman web pun boleh layari untuk sama-sama kita buat tempahan booking slot untuk bertemu, dapatkan khidmat bersama dengan klinik tuah. InsyaAllah semoga berikan manfaat kepada sahabat-sahabat pendengar kita kan, yang mungkin dalam kesakitan. Semoga diberikan penawarnya, syifa-nya untuk mereka, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Ahmad Akram dan juga Dr. Haris Norman atas perkongsian ini. InsyaAllah moga dapat jumpa lagi doktor untuk siaran kita yang akan datang. InsyaAllah semoga baik-baik untuk doktor. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.